Sebab tu aku beli game. Nak buat pertandingan nanti. Nanti nak buat pertandingan. Kalau dapat game ni aku buat pertandingan lah. Mungkin nanti aku buat pertandingan. Mungkin dia lanjut lagi ke. Kita beli. Lepas tu simpan untuk macam pengadil lah. Pengadil. Mungkin ada pengadil baru jadi apa? Jadi pertarungan tu elok lah. Habis kalau dia mengamuk, jahanam lah semua. Itulah orang lain fikir, dia pergi juga. Berapa kali aku cakap, dia pergi juga. Tanggung akibat ni. Tapi kalau dia mengamuk macam mana? Tanggung akibatnya. Ada yang pergi kata jangan pergi bulan 12, jangan pergi. Nak pergi nanti, hari raya nanti. Kita boleh simpan duitnya, bukan tak boleh simpan. Simpannya kita simpan RM50. Kan raya boleh, raya kan ada. Orang nak celebrate Ijan dengan Inoy, bodoh. Orang nak buat celebrate kat situ. Anda sesi dah, aku cakap dah. Orang nak pergi situ, celebrate-nya. Nak celebrate dengan Ijan Inoy. Dia dah tak boleh pergi lagi. Dia mesti dah gagal. Kau tak boleh celebrate nanti. Dia lah boleh celebrate tu kat situ. Macam mana nak pergi? Lagi dah tak boleh lah. Ni pun kan lagi pun tak boleh dah ni nanti. Itu aku risau pun. Macam mana ni? Apa boleh pergi lagi tak? Sesuai bawakan dia. Nantilah. Dia nak balik nanti aku akan duit lagi. Tambah 100. 100 tu lah aku nak guna nanti beli ilmu pergi Melaka. 150 cukup lah. 150 200 dia dah. Apa nak buat semua boleh juga. Nanti nak pakai duit. Dia nak balik nanti, dah nak balik kita keluarkan duit 9 Januari. Ingat 9 Januari. Yang tu kita jumpa doktornya 14. Yang ni yang ambil darah ni 14. Jumpa doktor mungkin 21 lah kot.
Jadi nak jadi fikir dulu orang nak celebrate dengan ijen ni non. Celebrate ni kat situ dah tetapi dah tak boleh dah. Kita nak adakan jawapan besar-besaran. Ini dah jamuan lah. Plan tu dah terjadi lah. Tujuan nak kita sign. Ni dua sebab dia Natal ni. Buat apa kot?